AB Channel. Saya minta maaf pada PMX. Yang mana ada live, saya minta maaf. Sebab PMX pembohong, penipu. Kerana itu rakyat balas balik dengan penipuan tersebut. Dia tipu ke tak? Tak dengar tuan-tuan. PMX tipu ke tak? Sepatutnya PMX kena kata DAP pun jangan kurang aja. Sebab DAP pun duk kata dekat Menteri UMNO yang duduk dalam kerajaan perpaduan. Tapi kita nak bagi tahu dekat PMX, sekarang ini kamu PMX. Tapi selepas ini kamu ex-PM. Sama juga. Sekarang betul kamu PMX. Tapi insya-Allah lagi setahun lebih mungkin kamu ex-PM. Saya nak tanya, Pakatan Harapan pembohong ke tak, Cik? Kalau menang, minyak terus. Mai duduk dengan saya, kita cerah. Saya nak bagi tahu satu rahsia, tapi tuan-tuan jangan riuh rendah. Ni rahsia. Tuan-tuan akan mencipta satu rekod baru. Ni, kepada ni hadut poster. Kali belakang sikit tengok muka dia, bagi cam betul-betul. Dia nombor 2. Nama dia Anthony Loh. Setiausaha Agung DAP. Kalau orang-orang China boleh kalahkan dia, ini satu rekod baru. Sebab Don China kalahkan ni. Dia ni duduk cakap banyak ni. Kita bagi mulut dia slow sikit sebab dia duduk cakap banyak. Dia ni banyak kepala otak. Dia nanti bagi tahu kat Anwar Ibrahim ni tak boleh. Ni macam ni. Jadi kita bagi dia mulut dia diam pada 1 hari bulan, bawa IC elok-elok pergi sekolah pangkah. Calon nombor yang kita tak mau pangkah nombor tak mau ni apa ni depa ni kerja Anthony Loh. Jadi makna kata di sini tuan-tuan, pastikan Anthony Loh ni kalah pada 1 bulan. Insya-Allah dia orang akan lebih ketat jadi kalang kabut sejak daripada Sabah ni tuan-tuan. Saya minta maaf saya kena cerita. PMX pergi semua tempat DAP bertanding. Dan PMX pergi tempat yang DAP bertanding, semua kalah. Satu PKR menang di Sabah. Itu pun CP nak kalah dah. Sebab PMX pergi. Dia goreng apa kita tak tahu. Tapi semua tempat yang DAP kalah. Begitu juga di Johor. Di mana PMX pergi last. Nama tempat saya tak silap saya nama Perling. Betul ya? Perling. Nak masuk tak boleh pack. Tapi duk esok kalah. Sebab apa? Sebab PMX pergi. Kenapa kalah tuan-tuan? Sebab saya minta maaf pada PMX. Yang mana ada live saya minta maaf. Sebab PMX pembohong. Penipu. Kerana itu rakyat balas balik dengan penipuan tersebut. Dia tipu ke tak? Tak dengar tuan-tuan. PMX tipu ke tak? Jadi kalau dia tipu, tuan-tuan bagi tahu dekat rakan-rakan tuan-tuan yang berada dalam 36 dun. Dalam Negeri Sembilan ni kita bertanding 36, 25 daripada Barisan Nasional, 11 daripada Perikatan Nasional. 11 itu tak boleh jadi Menteri Besar. Tuan-tuan jangan susah hati kalau tuan-tuan orang UMNO kuat macam mana. 11 tak boleh. Dia kena 25. Lah ni kita dah kawan lah. Tak apalah itu mereka maki kita pejam mata. Lah ni kita nak jatuh tu. Geng-geng tu. Jadi 25 campur 11, 36. Kita dengan Menteri Besar ni pun bukan kita ada musuh dia. Kita cuma nak hantar kotak, kita nak hantar beg plastik, suruh dia isi barang-barang dia. Get out! Bukan kita nak berkelahi dengan dia. Tuan-tuan kena faham betul-betul kepada Datuk Amin. Kita bukan nak gaduh dengan dia. Cuma kita nak minta dia keluar saja daripada pejabat tu. Keluar, kita nak masuk. Untuk menjadi Menteri Besar yang baru. Tok Mat ke, Datuk Jalal ke, siapa tak apa. Kerana itu kemarin saya beritahu. Saya minta. Sebab saya pergi sarapan 2-3 tempat. Saya minta Tok Mat letak jawatan. Letak jawatan sebagai Menteri Luar. Sebab minggu depan nak angkat sumpah dah. Betul tak? Jadi bila minggu depan nak angkat sumpah, letak jawatan sebab PMX punya kenyataan sehari 2 hari ni, kalau bahasa Kedah ni, kira bahasa saya nak sebut tak elok lah. Tapi kira cara tu kurang sopan lah. Seorang pemimpin yang ni menteri juga.
Dia kata dekat kita tak apa, kita kata kat mereka tak boleh. Adil ke tak adil? Sepatutnya PMX kena kata DAP pun jangan kurang aja. Sebab DAP pun duk kata dekat Menteri UMNO yang duduk dalam kerajaan perpaduan. Betul tak? Oh, jadi hampa kata tak apa, kami kata tak boleh. Ini tak adil. Makna kata di sini tuan-tuan, 36. Lagipun kita kawan dengan mereka pun kawan masa semua tak cukup kerusi. Saya kadang-kadang heran juga dengan PMX ni. Yang betulnya rakyat Malaysia pilihan raya yang lalu tidak memberi mandat pada dia macam Tun Dr. Mahathir. Kena faham macam ni, waktu Dr. Mahathir menang dulu, mandat betul. Mandat betul, lebih pada 112. PMX, dia tak dapat cukup. Dia dapat berapa, Makcik? Saya nak tengok test Makcik ni. Dia dapat berapa? Dia dapat 82. 82 tak cukup. Dengan ni, pemimpin kawan kita dulu, Muhyiddin Yassin pun sombong. Mai nak campur, dia tak mau. Dia 70 lebih. Last kali cari UMNO. Apabila cari UMNO, pemimpin kita dah buat perjanjian macam tu, macam ni, macam tu, makna kata kongsi kuasa. Betul, you Perdana Menteri. Pemimpin kita timbalan Perdana Menteri. Dan beberapa menteri yang lain. Jangan sombong. Sebab sekarang ni saya nak ajak satu perkara baru lah. Jangan marah, nah. PMX kalau dengar pun jangan marah. Iaitu, sekarang dia duk cakap mana? Di Johor tempoh hari dia cakap, dan Negeri Sembilan saya rasa 2-3 hari lagi dia cakap. Menang kalah di Negeri Sembilan maupun Johor, dia kekal Menteri Besar. Dia kekal Menteri Besar pula dah. Dia kekal Perdana Menteri. Betul tak? Kalah di Johor ke, menang di Johor, dia Menteri Besar. Dia Perdana Menteri. Begitu juga Negeri Sembilan. Kalah ataupun menang dia kekal Perdana Menteri. PMX lah. Tapi kita nak bagi tahu dekat PMX, sekarang ini kamu PMX. Tapi selepas ini kamu ex-PM. Sama juga. Sekarang betul kamu PMX. Tapi insya-Allah lagi setahun lebih mungkin kamu ex-PM. Setuju? Jadi itu kita nak bagi tahu dekat PMX. Mungkin sekarang ni betul kamu PMX. Tapi selepas ini, insya-Allah kamu ex-PM. Ni saya tulis pasal banyak kan. Poin kedua. Saya pun tak nampak sekarang ni. Tu saya duduk nak pakai spek apa ni. Saya muda tak muda pun kira tahun depan 60 lah. Tapi nampak segak macam mana? Kita mana ni? Satu lagi. Kemarin satu pemimpin daripada DAP ke PKR, saya tak pastilah. Dia bagi tahu minta pengundi-pengundi di seluruh Negeri Sembilan agar bagi sama dengan Putrajaya. Sana Pakatan Harapan kontrol. Jadi dia minta kekalkan Tok Min dan kerajaan sebab nak bagi sama, baru sealiran. Kita kena jawab, makcik. Kami memang nak bagi sama. Kami undi BN sebab lepas ni BN nak duduk Putrajaya. Betul tak? Kita kena buat macam tu. Kita kalau mereka cakap, memang kami nak bagi sama sebab lepas ni kita nak turunkan PMX, kita nak naikkan pemimpin kita. Baru betul. Sebab rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah alami 3 pemerintahan yang kita boleh fikir. Kerana itu rakyat marah. Rakyat tahu kata you bohong. Kita dah biasa rasai BN, perintah, Perikatan Nasional Perintah, dan sekarang Pakatan Harapan Perintah. Saya nak tanya, Pakatan Harapan pembohong ke tak, Cik? Bohong. Jadi rakyat ni dia macam tokel lah. Dia duduk sembang lah. Besar biji macam orang Kedah. Dia duduk sembang saja. Jadi kita ada peluang nak tukar. Bukan kita nak gaduh, kita nak tukar. Dewan Undangan Negeri ada 36. Kalau boleh kita bagi sapu semua 36 kosong. Jadi mereka keluar. Bukan kita nak halau ambil penyapu ligan keluar. Dah. Kita pergi undi, hampa tengok, hampa kalah, hampa belah lah. Begitu juga dengan Tok Min. Sebab itu saya pun baru ni buat video, siap-siap nak buat kotak, nak pergi hantar ke dia. Tak payah dia kalang kabut. Dia isi siap-siap, gambar dia pun dia buat turun siap-siap. Tengok satu bulan, pukul 8, pukul 9 malam nampak kalah, belah sengap-sengap. Jadi tak gaduh riuh. Pasal, kenapa saya cakap macam tu? Sebab mereka juga biasa bertindak kurang ajar dekat Tok Mat,
tengah-tengah malam waktu kita kalah dulu, depa halau. Depa mungkin tak istilah halau, kalau tu ada ingat ke? Jadi kita tak mau ikut perangai depa. Kita tak ikut, kita hantar kotak awal. Ha? Kita hantar kotak awal suruh mereka isi sebab kita tak mau halau tengah-tengah malam macam mana mereka buat dekat Tok Mat dulu. Mereka pernah buat. Pasal apa mereka pernah buat? Sebab mereka ni gila kuasa, tak pernah dapat jumpa benda-benda ni. Tuan-tuan nampak pembangunan yang meriah ni, semua kepala otak Tok Mat. Kepala otak Tok Mi ni dia buat apa sangat? Jadi pasal adat, part adat apa? Part undang ni, saya tak mau cakap apa sebab saya tak faham. Saya tak faham. Cuma saya minta kerajaan yang akan diwujudkan selepas 1 hari bulan ni, tolong selesaikanlah masalah raja ataupun yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang baik, bagi berjalan dengan baik. Sebab rakyat di negeri lain pun duk pening tengok macam mana ni, yang mana satu raja yang betul. Jadi kami pun pening. Jadi kita mau, sebab raja tu pun orang Melayu, kalau raja tu orang putih lain. Raja tu orang Melayu sama dengan kita. Jadi kita malu dekat bangsa asing yang duk tengok kelaku-kelaku di Negeri Sembilan macam tu. Jadi kita harap selepas 1 hari bulan nanti, kita harap pentadbiran baru dapat selesaikan isu ini dengan baik. Okey? Saya tengok ada kok ada point lagi ke? Saya nak tengok saya. Beza minyak Sabah. Satu lagi hak depa corner. Kalau menang, minyak terus. Mai duduk dengan saya, kita ceroh. Dah, minyak ni Kak, saya pun kadang-kadang duduk tengok PMX ni dia goreng terlebih sangat. Sabah Sarawak ni, dia punya beza dengan kita ni dekat RM2 lebih. Saya biasa tanya kawan-kawan PKR, minyak yang mai ikut Kuala Lumpur, mai ikut Negeri Sembilan, kena lalu ikut Selat tu. Selat apa? Hormuz tu. Jadi minyak yang dekat Sabah Sarawak yang murah RM2 lebih ni pada beza kita, dia lalu ikut Selat mana? Dia lalu ikut Selat mana? Kadang-kadang PMX pun dia goreng pun jangan teruk sangat. Goreng patut-patut, jadi patut-patut dah, jangan duk corner. Ini jelas menunjukkan penipuan. Beza tu RM2 lebih. Saya duk kata ni minyak ni lalu kat mana? Pasal apa dia sana murah terlebih sangat, yang dekat kita mahal. Betul lah macam Muklis kata lah ni kita pergi beli. Saya dah habis dah. Saya daripada Sungai Petani mai Seremban patah balik Kuala Lumpur, habis dah 200 liter 300 liter tak ada. Jadi lah ni kita kena beli dengan harga minyak mahal walaupun dalam 20 hari bulan 15 bulan. Jadi kalau nak minyak murah, macam mana cara dia makcik? Cara dia kena tukar kerajaan ni lah. Tukar kerajaan ni tuan-tuan, bukan ada satu benda salah. Tak ada salah Seksyen 302 pun tak ada. Kita cuma nak minta PMX tolong jadi XPN. Boleh makcik? XPN. Senang ya. Minta dia turun. Kalau kot dia nak pergi ziarah kawan dia balik di Sungai Buloh tu, terpulang lah pada pemerintahan baru. Cuma kita minta pada pengundi-pengundi di Dun Cenah ini, tolong cipta satu rekod baru. Iaitu ni, kalahkan Anthony Loh. Boleh macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk dah. AB Channel.